Hi, welcome back to my channel. Hari ini saya ada satu portable aircon daripada Media. So ni saya punya lah. Saya nak servis cuci-cuci biasa je. Buka depan, cuci depan, cuci belakang, buka filter dia. Atas dengan bawah cooling coil dia. So part yang pertama kita kena buka part skru ni. Dia ada 11 tau, 11 skru. Nanti saya tunjuk dia punya skru tu dekat mana. Dia ada kiri kanan atas bawah. Belah tepi tu ada satu, belah kiri belah kanan tu dia ada satu part skru dia. Okay, so nanti kita nak buka depan sekali. Alright, jom kita layan dulu sesi buka. Okay, so pertama kita akan buka skru atas, skru dekat tempat air tu keluar. Ada dua situ. Lepas tu sebelah tu satu. Okay, atas tu satu, bawah tu ada dua, kiri kanan tu ada satu skru, belah kiri satu. So buka dia tu tak susah mana pun, senang saja. Benda ni mudah je. Nanti part nak cabut tu saya bagi tahulah macam mana. Ni awak layan je dulu video dia ni. Saya buat macam ni sebab senang, nanti mana tahu ada yang korang-korang semua susah ke, macam payah nak panggil servis ke, mahal ke servis dia ni. Ini saya bagi tahu je lah, tunjuk macam mana. Ini pun saya belajar daripada orang lain juga. Okay, semua part skru dah buka. So kita buka filter belakang tu. So nanti dia nak buka dia. Okay, saya tunjuk ni saya salah step sebenarnya. Kena buka filter tu dulu, penapis atas dia tu dulu, baru boleh buka dia punya casing belakang tu. So maknanya kejap lagi saya betulkan balik. Okay, tu itu part dia kena buka. Alright, penapis dia cabut dalam dia tu. Nampak cooling coil dia tu. Sebab ni saya dah buka dah awal-awal. Cuma belah depan tu saya nak sebelum ni saya dah pernah buka belakang ni. Cuma saya nak cuci belah depan. Sebab ini pun dapat daripada saudara kasih, dia dah tak pakai. Okay, dah cabut semua filter. Kita kepak sikit. Cara dia tarik ke belakang je. Tarik ke belakang, pegang atas itu, tarik ke belakang, kembangkan sikit tepi dia tu. Sebab dia ada klip dekat line dia tu, ada klip. Memang nampak struggle sikit lah. Cabut je. Okay, belakang settle. Inilah dia dalam dia. Nampak saya dah pernah cuci dah sebelum ni. Cuma saya nak bersihkan lagi lah. Sebab ini pun dapat yang dah lama punya orang dah pakai. So dia kotor sikit lah. So kalau yang mana korang ada habuk apa semua tu, korang pakai vacuum ataupun basuh. Kalau takut nak basuh, pakai vacuum je, senang. Ataupun beli foam yang untuk aircon tu kan. Korang spray atas dengan bawah ni. Okay, lepas tu air tu akan keluar kat situ. So air dia akan keluar dekat lubang tu lah. Dia ada satu atas satu bawah. So bila lubang tu tersumbat ke apa, dia akan penuh kat bawah sana. Bila kat bawah sana tu dia penuh, dia ada pump bawah tu. Pump tu nanti dia akan matikan dia punya sensor lah, senang cerita. Okay, ini pula part nak buka atas dia. Dia ada dua skru. So kita buka dua skru kat atas tu. Okay, kita buka satu, belah kiri satu,
belah kanan satu. Ini sebab saya nak cuci sekali dengan dia punya blower, kipas warna biru dia tu kan dalam tu. Cuma saya tak pandai lah nak buka sampai dalam. Dia belah atas tu kena ada satu pin. Benda ni senang je kalau kena dengan cara, sebab nak buka atas dia tu dia kena tarik tau, tarik ke belakang. Sebab dia ada pin kat situ. So just tarik macam tu je. Okay, part atas dah settle. Untuk buka part depan ni dia ada skru tau, kiri kanan je. Kejap lagi saya tunjuk macam mana. Kiri kanan dengan bawah. Kiri tu ada 3 skru. Nampak atas dah kotor. Okey, kiri dia 3 skru, kanan dia pun 3 skru. Dia ada satu lagi tau dekat bawah. Saya terlupa. So kalau nak buka dia, korang just tangan kiri korang pegang sini, part satu lagi tu korang tarik ke atas. Tarik ke atas. Okey, ni saya tunjuk. Buka skru dulu. Awak layan dululah video ni. Okey, part dia punya buka tu dia belah depan ni dia susah sikit tau. Dia kena pandai lah, kena pandai tekan. Rasa dia punya klip dia tu, lepas buka skru tu dia punya keliling tepi tu semua klip. Saya pun nak buka depan ni pun kena hati-hati sikit lah, takut patah kan. Dia punya tu kan susah pula nanti, satu kerja pula. Dia time ni saya tunjuk. Dia ada satu skru kat bawah tu. Skru tu kena buka. Bila dah buka tu baru senang. Tu dia dah senang sikit lah. Senang sikit nak pasang, nak cabut dia. So bila dah cabut ni, yang bahagian-bahagian yang kita cabut tu korang jangan risau, basuh je. Cuma yang belah depan ni kena hati-hati sikit lah, lap je ke boleh, lap ke, sebab dia ada panel on off dia belah atas tu. Nanti bila buka tu pun tarik hati-hati lah, jangan sentap. Bila sentap tu nanti takut wayar tu putus ke, langsung tak boleh hidup. Sebab dia ada kabel belakang tu. Okey, kejap. Benda dah cabut. So kabel, okey, kabel kat situ just tekan je tepi tu, tarik. Sebab saya pun baru first time cabut benda ni. Sebelum ni cuci belakang je. Hari ni rasa macam nak cuci kat belah depan tu. Nampak lagi sedap lah, habuk-habuk tu kan. Okay, bila dah cabut tu, part-part tu korang cuci. Yang belah belakang tu korang kalau takut
jangan sembuh air tau, sebab kat sini bahaya. Sini panel dia dia punya main switch dia semua kat sini. Kalau tak berani tu korang just vacuum je lah. Korang just vacuum, ataupun mana ada blower ke, korang tembak lah angin sikit dekat tu. Ni korang cuci atas dengan bawah ni, habuk dia, nanti air dia akan keluar kat situ lah, atas dengan bawah. Alright, korang kalau nak cuci ni hati-hati, takut terkena main switch dia tu, bahaya. Alright, ok, selepas saja saya settle cuci, pasang balik. Pasang tu saya tak tunjuk lah sebab dia ambil masa sikit lah, berapa lama pula nanti video saya nak ni. Ikut je balik step macam tadi, yang mana kita cabut depan, pasang depan dulu, atas baru belakang. Lepas tu ketatkan skru semua. Filter yang dekat atas tu korang just basuh je. Yang tu pun boleh basuh, jangan risau. Alright, so untuk maklumat, saya ni bukannya pakar sangat, cuma pun yelah nak servis apa semua, nanti nak upah orang mahal, so kita try lah buat sendiri kan. So kena hati-hati. Kalau korang dah siap apa semua, risau kan nak terus cucuk plug, biar dulu. Kalau ada dryer, pakai hair dryer je, keringkan sikit. Yang mana ada takung-takung air tu kan, keringkan pakai hair dryer, ataupun biar dulu dalam sejam 2 jam macam tu. Kalau tengah panas lagi cantik, jemur je kat luar kan. Sebab saya ni buat malam, baru ada datang rajin tu malam kan. So tu je lah yang saya boleh sampaikan lah. Nanti kita jumpa lagi next video. Tak tahu lagi lah apa yang saya akan buat lepas ni. So kalau mana korang tak tahu, korang boleh komen lah dekat bawah. Ataupun saya terlepas pandang ke, korang boleh komen. Yang mana saya tahu, saya jawab lah. Alright. Kalau korang tanya, asal tak buat jenama lain kan, portable jenama lain-lain kan selain daripada media. Sebab barang ni je yang saya ada. Yang saya ada, saya berani buat. Sebab saya ni pun susah juga nak servis-servis ni kan. Duit tak berapa nak ada zaman-zaman sekarang ni. Ini pun cuba-cuba buat YouTube ni. Alright, so korang layan lah sampai habis ya. Ok, dah siap apa semua tu. Saya spray foam ni untuk fabric kereta sebenarnya. Tapi itu je lah yang ada malam-malam macam ni kan. So spray je lah kat belakang tu, lap-lap sikit, bagi bersih-bersih sikit. Sebab ni saya dapat pun berabuk semua. Buka pun bau habuk kan, tahu kan bau habuk macam mana. Ok, dah settle apa semua. Ok, so dah berkilat balik. Macam nak cakap awal-awal berdiri tu tak ada lah, sebab benda ni pun dah lama. Tengah tu pun dah patah, atas tu pun dah patah. So ok lah, boleh cantik lah, mata nak mandang sikit kan. So settle.